Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami akan melakukan bateri ujian stock stand balance. Ujian dia adalah untuk menguji keseimbangan individu. Peralatan yang diperlukan adalah stopwatch, scoreboard dan juga pen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan menjalankan ujian keimanan iaitu ujian stock stand balance. Okay. Murid-murid, hari ini kita akan membuat ujian keimbangan. Ujian keimbangan yang pertama awak perlu kita masuk. Okay, sila kita masuk. Kita akan buat 3 percubaan. Okay. Tadi hanyalah percubaan saja. Dan kita akan buat 3 kali dan kita akan mengambil siapa paling lama. Okey. Okey. Bersedia? Letak tangan anda di pegang. Angkat satu kaki kemudian letak di lutut. Okey. 1, 2, 3 detik. Percubaan kedua. Sila letak tangan anda di pinggang. Angkat satu kaki kemudian letak di dalam lutut. Bersedia? 1, 2, 3 detik. Okey. Percubaan ketiga atau kali terakhir. Bersedia? Okey. Letak tangan anda di pinggang. Sedia untuk angkat sebelah kaki dan letak di dalam lutut. Angkat kaki anda. Okey. Sedia untuk dikit. 1, 2, 3. Okey, untuk subjek A, percubaan pertama dia adalah 3.25, percubaan kedua adalah 2, percubaan ketiga adalah 1.59. Di mana skor akhir dia adalah 1. Subjek B, percubaan pertama dia adalah 4.11, percubaan kedua adalah 6.09, percubaan ketiga adalah 4. Skor dia juga 1. Ini bermaksud dua-dua subjek ni mendapat skor yang rendah. Itu sahaja. Seterusnya adalah ujian imbangan bagi dewasa atau 17 tahun ke atas. Okey, kedua peserta, anda perlu membuka kasut. Okey, hanya 3 percubaan sahaja anda perlu lakukan bagi stand stock balance ini. Okey, yang pertama, anda perlu meletakkan tangan di pinggang. Kemudian mengangkat satu kaki dan diletakkan di dalam lutut. Okey, dengan kiraan 3, anda
subjek 1 dan juga subjek 2. Kedua-dua mereka mempunyai skor yang rendah dengan percubaan di bawah 10 saat. Okay? Maka skor mereka adalah 1 atau skor terendah. Sekian, itu sahaja daripada kami.